Seorang anggota tentera berpangkat sarjan direman 7 hari di Mahkamah Majisteri Alor Gajah Melaka atas pertuduhan mencabul seorang pelajar sekolah berasrama penuh pada minggu lalu. Ketua Polis Melaka, Datuk Zuhairi Mokhtar berkata, perintah terhadap pegawai tentera berusia 32 tahun itu dikeluarkan Majisteri Teo Siew Yee bermula hari ini sehingga 20 Mei depan. Seorang anggota tentera berpangkat sarjan direman 7 hari di Mahkamah Majisteri Alor Gajah Melaka atas pertuduhan mencabul seorang pelajar sekolah berasrama penuh pada minggu lalu. Ketua Polis Melaka, Datuk Zuhairi Mokhtar berkata, perintah reman terhadap pegawai tentera berusia 32 tahun itu dikeluarkan Majisteri Teo Siew Yee bermula hari ini sehingga 20 Mei depan. Katanya ia bagi membantu sesata mengikut Seksyen 14-A Akta Kesan-Kesan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sementara itu, sumber memaklumkan kejadian terbongkar pada Ahad lalu ketika pengadu iaitu ibu pelajar terbabit sedang berehat di rumahnya di Taman Air Molek Perdana Kuala Sungai Baru. Pengadu yang memeriksa telefon bimbit anak sulungnya berusia 13 tahun itu terlihat perbualan suspek dengan mangsa sebelum bertanyakan perkara berkenaan. Remaja terbabit mengaku menyimpan nombor telefon suspek yang juga jirannya dan telah keluar beberapa kali dan didakwa telah dicabul ketika berada di dalam kereta. Susulan itu, ibu mangsa membuat laporan polis di Balai Polis Kuala Sungai Baru semalam dan membawa mangsa ke Hospital Melaka untuk pemeriksaan lanjut. Suspek kemudian ditahan di Pejabat Bahagian Jenayah Seksual, Wanita dan Kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah JSJI PK Melaka sekitar jam 6.30 petang semalam.